Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Hai semua, kami dari Kumpulan 2 ingin menganjurkan tentang program Satu Hari Satu Kesedaran. Hari ini kami akan kongsikan hasil penganjuran program kami yang bertemakan Satu Hari Satu Kesedaran yang dijalankan berasaskan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta berkaitan dengan akhlak Rasulullah SAW dengan kehidupan seharian. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya perkenalkan sedikit tentang objektif utama program hari ini. Tujuan penganjuran ini ialah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang pentingnya memupuk akhlak mulia, rasa tanggungjawab dan nilai amanah dalam diri setiap individu, sama ada sebagai pelajar, rakyat atau bahkan memimpin pada masa hadapan. Baiklah, program ini kami laksanakan dengan beberapa aktiviti yang utama antaranya pameran mini kepimpinan Islam, tayangan video takzirah pendek, forum santai bersama pelajar dan kuis interaktif Al-Quran dan Al-Sunnah. Walau bagaimanapun aktiviti ini nampak ringkas, tetapi mesejnya besar untuk membentuk kesedaran bahawa Islam bukan sekadar ibadah tetapi juga cara hidup yang lengkap termasuk dalam kepimpinannya. Kami juga jadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai tunjang utama penganjuran. Al-Quran sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Kitab iaitu Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya segala tindakan dan keputusan kita mesti berpaksikan Al-Quran supaya hidup lebih teratur dan terarah. Melalui program ini kami cuba tunjukkan bagaimana nilai amanah, keadilan dan tanggungjawab yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, melalui cara kita bekerja dalam kumpulan dan menghormati pandangan orang lain serta menyelesaikan tugasan dengan jujur. Sumber kedua pula ialah Al-Sunnah. Al-Sunnah pula kami menjadikan panduan dalam menunjukkan contoh akhlak Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin terunggul dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bukan sahaja menyampaikan wahyu, tapi baginda juga memimpin dengan kasih sayang dengan penuh keadilan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis ini kami menjadikan tema utama program kerana ia mengingatkan bahawa semua orang ada tanggungjawab kepimpinan sama ada kecil atau besar. Jadi, penganjuran Satu Hari Satu Kesedaran bukan sahaja program biasa tetapi kami melaksanakannya dalam satu platform untuk kami memahami maksud kepimpinan sebenar di Islam. Baiklah, untuk bahagian seterusnya saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya iaitu Alia yang akan mengupaskan tentang aspek politik Islam dan prinsip kepimpinan serta refleksi hasil daripada penganjuran kami. Terima kasih Orchid atas perbincangan yang anda telah terangkan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Alia Maisarah binti Muhammad Zulkifli. Seterusnya, saya akan terangkan pula tentang politik. Apabila kita sebut tentang politik, ramai yang terus bayangkan kuasa, jawatan dan perebutan pengaruh. Tapi, bila kita lihat dari kacamata Islam, politik ialah amanah dan tanggungjawab yang amat berat. Menurut tokoh Islam, Ibnu Taymiyah, politik dalam Islam ialah satu kewajipan yang amat besar kerana tanpa kepemimpinan, urusan dunia dan agama tidak berjalan dengan sempurna. Pemimpin diibaratkan seperti gembala yang menjaga ternakannya. Jadi, pemimpin haruslah bertanggungjawab memastikan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan serta menolak kemungkaran. Jadi, di sini dapat kita kaitkan tentang menjadi pemimpin itu merupakan amanah besar yang menjadi tanggungjawab setiap pemimpin
Jadi oleh itu apabila kita telah diberikan amanah ini, ianya haruslah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan penuh amanah agar diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam program kami cuba untuk mengetengahkan tentang nilai politik Islam ini melalui slide forum ini yang bertajuk Kepemimpinan Amanah Rakyat Sejahtera. Kepemimpinan Amanah Rakyat Sejahtera. Peserta kami membincangkan tentang isu-isu semasa seperti beban kosara hidup, keadilan pemimpin dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Dari situ kami sedar bahawa politik dalam Islam bukan sekadar kuasa, tetapi ianya merupakan pentadbiran yang berpaksikan nilai akhlak dan tanggungjawab. Contohnya, Iman Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah menjelaskan bahawa tugas pemimpin ini adalah untuk memastikan semua keputusan membawa manusia ke arah kebaikan, bukan sebaliknya, iaitu ke arah keburukan. Ianya akan membawa kita ke arah kebaikan. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahawa tujuan politik dalam Islam ialah untuk menjaga agama dan mengurus dunia dengan adil. Daripada sudut refleksi kami sebagai penganjur, kami belajar bahawa menjadi pemimpin walaupun hanya untuk program kecil, kami memerlukan amanah dan keikhlasan. Kita tak boleh hanya bagi arahan. Kami juga perlulah menunjukkan contoh yang baik, yang berwibawa, yang beramanah, yang mesra, yang penuh tanggungjawab. Sebagai contohnya, kami perlulah berlatih untuk bermusyawarah, bertolak ansur dan sentiasa betulkan niat. Contoh dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta kuasa. Jika diberikan atas permintaanmu, maka kamu akan dipertanggungjawabkan sepenuh atasannya." Hadis ini benar-benar memberi kesan kepada kami sebab ia mengingatkan bahawa kepemimpinan bukan untuk dikejar tetapi untuk dipikul dengan amanah. Jadi di sini bermaksud setiap pemimpin itu haruslah bertanggungjawab. Apa benda yang paling baik dalam memerintah negara, memerintah keluarga ke, memerintah kawan-kawan ke, apa ke, menjadi pemimpin rumah tangga sebagai seorang suami, ibu memimpin anak-anaknya perlu memiliki sifat tanggungjawab, sifat baik hati, sifat adil. Jadi hadis yang saya baca sebentar tadi, hadis itu benar-benar memberi kesan kepada kami sebab ianya mengingatkan bahawa kepemimpinan bukan untuk dikejar tetapi untuk dipikul dengan amanah. Antara prinsip kepemimpinan Islam yang kami pegang sepanjang program ini ialah adil dalam setiap keputusan, amanah dan ikhlas dalam niat, bermusyawarah dalam setiap tindakan, bersikap rendah hati dan berlemah lembut, juga berani menegakkan kebenaran. Jadi secara peribadinya, pengalaman ini membuka mata saya. Saya sedar bahawa setiap tindakan kecil kita pun yang dilakukan itu mencerminkan sifat kepemimpinan kita. Sebagai contohnya, menepati masa, menghormati rakan dan mengurus tugasan dengan jujur. Itulah akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan dalam kepemimpinan.
Jadi, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang saya terangkan tadi iaitu adil, amanah, musyawarah, bersikap rendah hati, berani menegakkan kebenaran itu haruslah diterapkan dalam setiap pemimpin, dalam setiap diri pemimpin. Ini kerana prinsip-prinsip ini dapat menjadikan seorang pemimpin itu kekal bertanggungjawab, kekal memerintah, mentadbir, kekal menjaga rakyat-rakyatnya, menjaga ahli keluarganya, menjaga anak-anaknya, menjaga masyarakat, menjaga rakan-rakan, menjaga ibu bapa dengan penuh adil, amanah, baik hati, mesra serta lemah lembut dengan penuh kebenaran. Jadi, sifat-sifat ini haruslah diamalkan oleh semua orang. Bagi saya, kita juga tak kiralah anda pemimpin yang besar atau pemimpin yang kecil, anda perlulah memiliki sifat-sifat ini. Yang paling penting adalah sikap bertanggungjawab dan amanah. Baiklah, saya serahkan kepada rakan saya, Kamilah, untuk membentangkan tentang saya serahkan kepada rakan saya, Kamilia, untuk membentangkan tentang kekuatan, kelemahan serta cadangan penambahbaikan program kami dan bagaimana semua ini berkait rapat dengan akhlak Rasulullah SAW. Terima kasih. Terima kasih Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Saya Kamila Karmila binti Faisal akan menyambung pembentangan kami yang seterusnya. Baiklah, sepanjang hari kami menganjurkan program Satu Hari Satu Kesedaran. Kami sempat membuat penilaian terhadap pelaksanaan aktiviti harian kami. Antara kekuatan utama penganjuran ini ialah kerjasama kumpulan yang mantap, iaitu semua ahli memainkan peranan penting masing-masing dengan penuh tanggungjawab dan saling menyokong antara satu sama lain. Kandungan program yang dekat dengan masyarakat, iaitu topik kepimpinan Islam dan akhlak Rasulullah SAW, menarik minat pelajar kerana ia mudah difahami dan praktikal. Pendekatan yang interaktif, iaitu melalui forum, video dan kuis, menjadikan peserta lebih terlibat dan faham mesej dengan lebih mendalam. Namun begitu, kami juga akui beberapa kelemahan. Antaranya, kengkangan masa, jumlah peserta yang terhad dan promosi yang agak singkat. Tetapi, dari segi kelemahan itulah kami dapat belajar erti perancangan dan kepimpinan yang sebenar. Untuk penambahbaikan, kami mencadangkan iaitu memperluaskan promosi ke media sosial supaya capaian dakwah lebih berkesan dan besar. Mengadakan kolaborasi dengan pihak masjid atau badan agama setempat. Selain pada itu, menambah elemen praktikal seperti lakonan pendek atau simulasi kepimpinan Islam supaya mesej lebih mudah dihayati. Akhir sekali, semua ini kami kaitkan dengan akhlak Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah merupakan
contoh yang terbaik pemimpin yang berakhlak. Baginda sangat berlemah lembut, adil dan sentiasa mengutamakan musyawarah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 159 menyatakan bahawa maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kamu. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kelembutan dan kasih sayang dalam kepimpinan. Apabila pemimpin yang berakhlak, rakyat akan tenang dan yakin. Baiklah, kesimpulannya kita dapat mendapati bahawa melalui penganjuran 1 hari 1 kesedaran, membuatkan kami bukan sahaja berjaya melaksanakan satu program kesedaran, tetapi juga berjaya mendidik diri sendiri menjadi lebih beramanah, adil dan bertanggungjawab. Kami juga belajar bahawa kepimpinan bukan tentang kuasa, tetapi tentang amanah yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Baiklah, semoga mesej yang kami sampaikan hari ini memberi manfaat kepada semua, agar kita semua sama-sama meneladani akhlak Rasulullah SAW yang merupakan Nabi kita dalam kehidupan seharian dan membentuk masyarakat yang berakhlak serta harmoni. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.